Weh, hari ni aku kena kecam sebab aku cakap lipstick dah mahal. Takkan nak cium lelaki miskin? Korang setuju ke tak? Lepas tu startlah diorang kata, muka kau pun tak cantik. Kau pun macam gajah. Kau pun macam badak air. Dan orang cakap, kau ingat kata anak kat kau ke? Muka kau pun macam belen. Kesian kan jadi lelaki, kismin salah, ini salah, itu salah, itu salah, ini salah. Well, lelaki sebenarnya I'm on your side. Sebab aku kesiankan korang. Kesian sangat jadi lelaki. Every post yang ada pasal lelaki, aku macam kesiannya. Engkau susah pun salah. Bukan kau minta jadi susah. Engkau tengah usaha pun salah. Ini salah, itu salah. Kesian. Sumpah kesian. Sumpah kesian. I'm on your side. Tapi kau kutuk pula aku. Kau memang... Sebenarnya dengan lelaki yang tak berada, saya sebut tak berada lah sebab nak cakap miskin ni kurang hajar sangat kan. Sebab Sarah pun dulu miskin, aku pun daif. So sebenarnya nak dengan lelaki yang tak berada ni, I okay sahaja. I even advise orang-orang yang bawah daripada I advise diorang kalau nak dengan lelaki yang tak ada apa-apa, boleh. Tapi make sure tengok usaha dia. Adakah dia berusaha sebaik yang boleh? Apa usaha dia untuk naikkan kehidupan dia bersama dengan korang? Because we are too precious. Mak bapak kita jaga kita sebaik-baiknya, takkan nak jatuh kat lelaki yang salah. Tapi kaya, miskin, semua tak ada masalah. Kecuali yang jadi masalah kalau kau dah tahu kau tak berada, lepas tu kau tak nak usaha. Boo. Anak sebut precious. Okay, yang perempuan pula, engkau jangan mentang-mentang lelaki dah usaha, engkau pula aku nak macam ni, engkau tak bagi ni. Because you guys talk too much Talk too much. Kau sendiri je memang cerita kau tak nak kerja What do you offer to the table? So dua-dua kena sekufu. Yang ni usaha, engkau pun usaha apa? Gitu.